Takziah, rumah tangga bergolak. Noreen Iman hadir prosiding pengesahan cerai. Sebelum kita melangkah jauh, yang belum lagi subscriber, apa kata anda subscriber dan tekan butang loceng untuk notifikasi video selanjutnya? Pelakon dan pempengaruh, Noreen Iman yang sebelum ini menafikan spekulasi keretakan rumah tangganya dilihat hadir di Mahkamah Rendah Syariah Wilayah Persekutuan hari ini bagi mengikuti prosiding tuntutan pengesahan lafaz cerai. Memetik laporan Kosmo, tampil serba hitam, Noreen, atau nama penuhnya Noreen Iman Abdullah, 32, tiba bersama suaminya, Muhammad Raizi Abdul Razak atau Raizi. Prosiding tersebut dijalankan di hadapan Hakim Syariah Nadiah Amis. Namun begitu, kedua-duanya enggan mengulas lanjut mengenai status perkahwinan mereka sebaik keluar dari Dewan Bicara. Sekitar jam 1:30 petang. Smila, senyum. Saya cuma rasa lapar saja sekarang ini, katanya ringkas kepada pihak media. Menurut sumber, permohonan pengesahan lafaz cerai itu difailkan oleh Noreen sebagai plaintiff pada bulan ini. Sebelum ini, timbul dakwaan hubungan mereka bermasalah apabila pasangan berkenaan dilihat tidak lagi berkongsi gambar atau kandungan bersama di media sosial, termasuk ketika sambutan Hari Raya Aidilfitri yang lalu.